Harga student tak ada bang. Tak ada. Jam ni tak kisahlah abang student ke, stupid ke, bullshit ke, bulldog sekalipun, tak ada. Itulah harga dia bang. Memang biasa macam saya ambil kat supplier kan. Supplier, Assalamualaikum. Yang jam yang saya nak ambil kali ni saya nak jual dekat pekerja. Harga dia macam ni Okey, alhamdulillah. Besok saya datang balik supplier, Assalamualaikum supplier. Alhamdulillah ini saya nak ambil jam. Tapi yang kali ni saya nak jual kat student. Harga dia murah sikit betul-betul ini student dia. Murah sikit, alhamdulillah. Student ni murah sikit. Assalamualaikum supplier. Ini saya nak jual dekat golongan bangang. Yang bangang punya. Bangang punya mahal sikit pasal dia bangang. Kalau bangang tak boleh bagi murah supplier. Tak boleh tak apalah saya ambil yang student. Yang bangang tak nak. Yang student tak ada. Sama je. Wang meniaga ni dia jual kat siapa-siapa pun itulah modal dia bang. Dia tak ada harga student ke, stupid ke, tak ada. Sama je gitu je harga dia. Tak ada tau sama. Mana datang celabih dah harga student. Abang ingat apa? Wayang. Hari Rabu kalau bawa student card boleh dapat murah sikit. Tak ada.